So media sosial ni dia start dengan first kita like, lepas tu dia chat, okay say hi, then lepas tu tiba-tiba dia ajak keluar. Kadang-kadang kita mak ayah kita tak tahu, dia kata keluar dengan kawan-kawan, tapi sebenarnya dia dah ke lain. Zaman-zaman kita, sebab ibu bapa memang terkawal nak jaga anak mereka. Sekarang ni, zaman sekarang ni, dia orang dah ada gadget telefon sebagai tab, social media, IG, Facebook. Sebab bimbang, mungkin dia orang tengok yang bukan ke, ataupun orang tersilap tekan scammer ke. Bila akses terhadap internet semakin mudah, keselamatan dalam melayarinya bukan lagi pilihan tapi tanggungjawab bersama. Sekarang dalam handphone atau internet memang kita tak boleh percaya. Untuk anak-anak muda ni lebih kepada TikTok, sebab TikTok ni dia meluas. Sekarang budak kecil pun dah pandai tengok semua. Yang negatif tu dia orang cepatlah betul dapat. Bila semuanya di hujung jari, susah untuk bezakan mana yang selamat, mana yang berisiko. Media sosial kan bukan benda yang boleh dikontrol, boleh dikawal. Yang baik-baiklah, yang buruk tu pun kadang ada juga yang tersebar, benda yang tak elok, yang tak bagus, ada terdedah dekat media sosial. Jadi, kesedaran dan pengetahuan tentang keselamatan internet penting untuk semua. Jangan biarkan keluarga dan diri kita terdedah tanpa panduan. Jom sama-sama ambil tahu dan belajar cara guna internet dengan betul di Hari Keselamatan Internet 2026 yang akan berlangsung pada 8 Februari 2026 bertempat di Astaka Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Pelbagai perkongsian menarik tentang alam cyber beserta aktiviti mengujakan menanti anda. Jangan lupa ajak seisi keluarga atau rakan-rakan datang beramai-ramai untuk belajar sambil berhibur. Jumpa anda di sana.